ikut. Faham tak? Tapi kalau Rasulullah, dia tak boleh banding dengan imam sembahyang. Semuanya betul. Sukanya betul, gurangnya betul, perangnya betul. Hak dia buat betul lah ke? Kerana Allah yang lantik. Nabi Muhammad SAW jadi penutup segala Nabi, segala Rasul, bukan dengan pilihan raya, bukan tepek posta. Allah yang lantik. Bila Allah yang lantik, maka sempurnalah, maka maksumlah. Adapun hak atas dunia ni, kita yang lantik, bukan Allah yang lantik. Kita yang tukang pilih. Maka kalau kita yang tukang pilih, atas ramai hak pilih lah. Kalau hak ramai tukang pilih tak pakar awal, naik hak tak pakar. Kalau hak tukang pilih ramai hak berjuru, naik hak berjuru. Tak? Dia gitu. Orang curi. Ketua pengurusi dia mati, tembok dipolis. Faham tak? Dia pun nak latih pengurusi baru. Dia musyawarah. Persatuan Pencuri Se-Terengganu. Musyawarah. Dia latih tu orang curi juga ke dia latih polis pula? Jadi ketua dia. Dia latih orang curi juga. Faham? Gitulah. Takkan nak latih. Kita latih SB lah pula. Polis lah pula. Yang takkan habis lagi. Ahli jawatan kuasa. Orang curi latih orang curi. Dan kalau kita ramai dok nak duk suka kasih dunia, naik hak kaki dunia. Kalau ramai hak kasih kepada akhirat, naik hak kaki akhirat. Tu saja beza. Syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya pemimpin kerana jahatnya rakyat yang memilih. Itu saja lah. Tapi dah naik hak jahat marah pula. Marahlah barang naiklah, tulah tak cakap lah kita yang mu pilih. Bangang tu. Ada pula hak nak kena cukar pitunya pergi pilih. Faham tak? Hak tak kena cukar pitunya pergi tolak. Macam mana fikiran orang Terengganu? Cerdik maknanya kukuran. Faham tak? Ada pula tak ada lagi dalam dunia mana-mana negara atau negeri satu parti yang nak mengenakan semula cukar pitu, orang bakal sokong. Ada lagi? Terengganu se. Terengganu se. Mana kalau beruk tak ngundi. Faham tak? Cerdik beruk pada orang. Tak ada lagi negeri yang maknanya kalau kapur lamang dia orang mari kaca. Mak mari ngebroza, mari apa atas nama pembangunan, lari habis, orang kapur pecah belah habis. Ni kaca demo. Tak ada lagi orang yang akan sokong pemimpin lagu tu. Terengganu se. Orang nak orang ambil kapur dia sokong kau. Orang nak rapah tanah Pulau Layung, orang Duyung sokong kau. Orang nak rapah Kampung Tanjung, nak buat hotel apa, orang Tanjung sokong juga dulu-dulu kali. Beda pada apa? Pada beruk. Bodoh pada semua kata. Ciri kat sarang semua kata, ciri kaca. Ambil kayu se, pergi kat sarang semua kata. Tepuk kain lah kaca. Ataupun sarang lebah. Pergi kaca, pak ye duduk. Tengok memang tuyuk kepala kita. Tak, panjangnya pakah selalu. Kita tak sokong pula. Ada kita kalau kita pergi ganggu sarang lebah, lepas tu lebah tu sokong kita. Sokong sebuah kata, panggil ramai kek biar dia sudah. Faham tak? Tak ada. Mereka memang yang kejar kita. Mari JKK nya kejar, mari pulih-pulihnya kejar. Tak ada kira. Tempat ni tempat aku duduk. Kediaman aku, anak bini aku. Aku senang lenang nak duduk sini, mu mari nak kaca. Ngebomba-bomba, semua lari habis. Tapi kita orang nak ambil tanah atas nama kemajuan pembangunan, daripada rumah orang kampung ada jadi tak ada, naik hotel demi kemajuan, sokong juga. Lambat lagi lah kalau gitu. Patut dia buat kita ni macam ke maknanya macam ke ikan. Pemerintah ni dia buat rakyat macam ikan. Dia beri masyarakat dalam bilik itu, dia tahu dah. Dia bagi daupang. Kapur mana? Kapur ni pas cacing je. Macam ikan. Nak ngai ikan dia, ikan puyuh pas cacing. Dah esok ngai dia, esok kisi, icih sutung. Yang boleh kau, tak habis. Icih sutung. Buh mata 3 Apollo. Faham? Dah lusa nak ngai mana pula? Ngai baik. Buh sekor sutung. Dah tulak kita ngai ibu gelama. Upang bilik.
Faham? Dan kalau tiri anak kembung. Boh. Nak takkan ngai 3,000 pang cacing. 16 tahun ngai. Tua gitu beranak 4 ekor tu biar anak atas kanu. Atas batu. Nak dak makan gitu. Kita gitu. Nah, kapung mana ni nak pergi lebong ni? Kapung ni kayu batik. Kebah dah. Nah, kapung ni kapung biar batai bagi seret. Bagi seret. Bagi tali la ilaha illallah. Suka sangat boleh tali. Tali 200 bagi. Pak candak sutung, tak boleh sutung boleh apa-apa. Dah air derah. Nah, hak jenis main ikan bagi pebble. Dia bagi enjing saku. Anak beranak dia 15 kuda. Kita 1.2 kuda. Faham tak? Kulit 17. Tak cakap nak isi minyak tak gerok. Nah, dia buat gitu kan. Kalau hak main pelda, main apa dia bagi mata sabit. Bagi mata cakur. Janji nak beri cak broya, tapi bagi cak bewok. Faham? Jadi kita ni kapung diperbodoh-bodoh. Tak? Jadi bodoh. Turut semata-mata. Bukan cerita Malaysia ni, kan marah pula. Cerita New Zealand ni. Hak berlaku ni di New Zealand. Faham? Atau hebat ni siapa mimpi nampak maknanya cahaya keluar daripada baju naik ke atas langit. Siapa nampak Raja Maharaja Kisra, istana yang begitu jauh dalam malam yang begitu gelap, maknanya kinayah Tuhan buat alamat bahawasanya yang akan lahir seorang insan yang luar biasa, bukan manusia biasa. Salah kalau kita kata Nabi ni manusia biasa. Nah, Allah sebut dalam Quran, kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah kepada manusia